Outside, outside it's cold. That wild wind, oh man, winter's on a roll. But if you could come a little closer, you could keep me warm, and we could leave our mittens in the drawers. It's a beautiful day to be with you. It's a beautiful day to be with you. Oh, when I see your face, it's true. The skies are bright and blue. It's a beautiful day to be with you. Outside it feels like rain. Tiada orang. Harap-harap tak ramai sangat orang. Pening kepala. Ni je lah bawa biji kita. Okay. Tak lah. Tapi beratur lah juga. Bagilah. Ha, bagilah. Nasib baik redup. Itulah redup macam Tu cantik rumah tu ah. kafe. Oh. Ha? Baru sampai. Betul tak? Nampak apa? Nampak apa? Tu Cana. Kan saya cakap dah pergi sana. Sakun base tu pergi Cana. Kiri. Ni banyak jalan kita pergi. Ada jalan kita. Di sini apa? Mana? Oh, kereta lama ni. Kita nak lah. Ya. Ni student. Oh, ni student? AB. Oh. Ni untuk kenderaan awam. Tak sama je tapi tu banyak motor dengan ni. Jangan ngalung. Apalah long. Dia naik motor. Kalau dia sudah datang. Lagi seronok. Yeay. Yeay. Lagi sekali naik. Cantik view. Redup. Ya. Bismillah. Oh, ni ada tempat duduk. Tapi kita nak duduk depan. Kan? Dia ada yang 2 tingkat tu best dia kata. Orang tu cakap tadi.
Mana kita ni? Penang ke apa? Pulau Angsa. So, kita tu? Kalau nak cantik, naik ono. Mana? Ono. Oh, ya ke? Apa dia? Kalau naik tu, okey lah. Oh. Kita boleh dekat ramad tinggi sikit. Oh, lepas dia ada atas tu kan? Ni tak ada. Oh, tak ada. Tak. Tak apa, kita mari dulu. Oh, nanti tengok kereta apa, nanti nak tengok book dulu. Oh. Ni nak pergi mana? Oh, IKL. Dah. Dah. Ha? Oh, yalah. Dia tempat seribu mak. Memang saya ambil abang pula masuk. Dania. Dah. Dari sini punya. Songkla. Dekat dengan ferry, keluar dari ferry kan. Satu. Ni nak apa? Dari sini punya. Wah, tu dia. Oh, yang keluar ni, yang tu tak ada. Cukup. Ha? Tak ada. Kita tarik. Nah, itu mak. Okay, ambil tu, dengan tu, sos dia, botol untuk makan. Tak. Okay, botol dia. Nasi. Sweet basil. Ada sedap nak mati. Ni kerabu umbut kelapa. Kerabu umbut kelapa. Dan sini ni, ini. Cikar tu. Oh, pixel. Kan. Tu, sekejap ni rasa. Happy-nya RM13. Dia campur dengan lemak-lemak kan. Nak lagi? Nak kali ikan dia. Itu mah. Mana tu?
Jom, pergi pantai. Jom. Ha? Jom pergi pantai. $3.50. Sikit kan, nak banyak ke? Saja je nak ni. Nak ah. Oh ya ke? Kita tengok bakar je. Oh bakar dulu. Kita bawa dia. Masuk jari kamu. Ni makan terus kan? Makanlah. Makan landa. Ha. Tak bang eh? Jom. Risau dia. Oh, gitu. Jom, rasa. Cah. Koyaklah dulu koyak. Pegang lah dia ni. Hello. Sedap. Dah. Tambah dia dah eh? Ha? Sos dia sedap. Okey. Apa? Asal nak long ai ke mai si. Dah jom. Selfie lah, selfie abang masuk muka sini. Sedap ni. Oh, ni telur. Ni. Dia ada ni lain. Ni sung keung, sot. Ni thambada. Oh, Ah, yang ni? Ni thambada. Bakar. So ni. Oh, bakar. Ni bakar. Berapa satu? 3.20 baht. 3.20. Nah. 3? Makan terus. Ini makan ni. Baiklah. tu limau Bali. Berapa tu? 40 baht. Tu. Telur ni. Oh, sedap weh. Kan kamanan kau lain nama bang diaบอก Tu rasa? Kan? Ah, ini dia dah siap. Dia dah siap. Dia dah salted. Betul. Dia dah siap campur dengan kicap kan. Telur puyuh. Kan? Jadi ke? No. Limau pula. Hitamnya apa? Kan dia Ladi ladi hitam. hitam. Cuba rasa. Ah. Buatlah. Campur kicap. Dia campur kicap tu. Ah. Untuk ayam kan? Oh, sedap ni. Oh. Untuk ayam kan ni? Ayam. Oh. Berapa satu? 40. Baik. Ni cuk udang. Ha, ni sedap. Sedap. Ha, ni sikit. Itu dia dah siap dah. Hai. Panas. Hot. Oh, okey. Ada pulut.
Buka je lah. Tu ada kursi belakang. Tak nak ada sini lah. Tu dia jual telur tu kan? Tadi telur tu berapa? 3, 20. Ada lagi satu kan? Tu ada. Buka lah telur tu, habiskan. Tuang. Pour je Dah, mamam. Dia jual cantik kan. Sama je lah ambil dua. Habis dah. Jangan. Berapa action ni? Kena plastik. Ni bapak ni. Kau tengok. Jangan kacau. Jangan segah. Kita betul-betul dekat dengan Kim Yong Market. This is our house, number 22. Kim Yong sana ke? Sana ke kat mana ke? Tapi ni rumah kita. Okay. Okay, sudah sampai rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. This is the owner. But the crossing road is like this is the main road, and then if you Make sure this gate is locked. Okay, alright. okay, anything Thank you just so much. WhatsApp me. Okay. Alright. Your name? By the way, your name is? Saigon. Saigon. Okay. It's quite packed this day. Yeah, this whole week it's very packed. But today, basically, I don't think so any. Yeah, better. 2 Better. days ago, very packed. So Because Malaysia Okay. long holiday. Alright, thank you. Washing machine only, not dryer. You don't have the dry. Okay, jom kita tengok rumah. Bilik je. Ni bilik ke? Yes. Oh, ni master bedroom. Wah. Sebenarnya cantik lah. Satu je. Besok kita nak pergi satu dah. Ini dia punya hall. Tingkat atas ada apa dah ni? bilik lah ada tandas. Dapur dia lagi. Besar lah Saiful. Ada orang. Sorry. Ni kitchen. Oh, luas juga. Riza dia ada apa-apa ke? Okey, dia dah. Oh, dia dah kasih air. Oh, nak naik atas lah. Oh, ada tingkat atas. Cantik Abang, cantik lah bilik dia buat gelas-gelas macam ni. Saya suka. Ni master bedroom ke apa?
sesuai 8 orang. For 200 dia panggil Myong. Lain kali ambil nombor dia tau direct. Ini bilik juga kan? Pets nama dia ni. Ini bilik air lagi. This nombor dia. So kita nak tidur kat bawah ke kat atas? Kita tidur dekat bawah. Bawah lah. Oh tapi boleh ramai orang masuk lah. 8, 2, 4, 6, 7, 8. 9, 10 dia. Mama tidur bawah lah, korang cuma tidur atas. Dania nak tidur dengan Angah, dengan Alang kat sana. Ni satu bilik. Kamu sini lah kalau kamu seorang. Ni kamu sini. Itulah dia punya center lah. Dania belakang. Mana Angah? Tu lah bubu. Dania nak lah bubu sangat. Mana dia? Dania kereta. Ni gentlewoman bagai Lah bubu dia, lah bongok dia. Ni. Lah bodoh dengan lah bongok. Tak terima satu malam Jumaat untuk bulan mana abang dia. Itu apa?